Macam mana kerja hari ni? Okey tak? Ada apa-apa cerita tak? Macam biasa je lah. Duduk office dalam laptop. Kau? Aku tadi adalah seorang customer ni kan. Kan biasa orang order latte kan. Lepas tu? Lepas tu dia order one shot. Lepas tu dia minta susu free. Lepas tu dia acah-acah lah nak harga murah buat latte sendiri kan. Pelik-pelik customer kau ni. Boleh macam tu Itulah tu. Lepas tu dia minta air mineral je. Dah tu komplain lah. Cakap mahal RM2.5. Tak stres ke? Kau tiap-tiap hari layan customer macam ni. Patutnya kau sekarang dah jadi pilot dah. Alah, apa boleh buat kan? Benda tak ada kawal. Ash, kalau kau sambung bisnes je dulu, for sure kau dapat take over tempat ayah kau. Ash, Alah, aku tak. Aku faham. Cepatnya tu bang tu. Ash! Ha, ya, jap. Aku janji jap. Aku rasa aku dah give up lah. Give up? Aku rasa impian aku nak jadi pelukis ni tak realistik lah. Dari dulu lagi, hampir setiap hari kita lepak kat sini. Aku melukis lah. Lepas tu, kau mainan benda ni. Sekurang-kurangnya, kapal terbang kau dah jadi drone lah. Tapi, lukisan aku tak sama je. Aku rasa ini masa untuk aku lepaskan impian aku. Dia masih menyesal lagi, Ash. Ash, tolong ayah ambil kotak di bawah katil tu. Apa ni ah? Dalam usaha ayah membangunkan bisnes, ayah selalu rasa ada sesuatu ayah masih kehilangan dalam hidup. Hari pertama ayah dijumpakan dengan kamu, kamu ada kapal terbang ini di dalam tangan kamu. Hari itu jugalah buat pertama kali ayah jumpa kekuatan untuk teruskan perjuangan ayah. Setiap pagi bila ayah bangun, tengok Ash, ayah ada kekuatan untuk terus bekerja. Tetapi ayah menyesal tidak dapat meluangkan masa yang banyak dengan kamu. Jangan risau pasal bisnes saya lagi. Percayalah dengan diri kamu sendiri. Jangan hidup dengan penyesalan. Apa yang aku rasa, kita kena percaya pada diri kita. Sampai bila?
Sampai bila kau tahu kau patut stop? Kau tengok langit tu. Kau cakap kau mula melukis sebab awan dekat langit kan? Awan akan sentiasa dekat langit. Kita fikir gak suatu hari nanti, hari last kita berjumpa, mungkin dah sampai waktu tu kita pun tak sedar. Tapi sekarang ni dekat sini aku still dapat rasa perasaan tu. Macam waktu kita kecil dulu,